Hello semua, pernah tak rasa macam ada satu misteri besar yang tersembunyi betul-betul depan mata kita? Hari ini, jom kita jadi detektif sejarah dan siasat sesuatu yang, sangat menarik. Cuba tengok gambar ni. Cantik gila kan? Nampak macam dalam cerita fantasi. Tapi, macam mana kalau saya cakap tempat ni sebenarnya adalah sebahagian daripada satu tamadun yang super luas. Satu kejiranan purba yang kita mungkin dah lama lupakan. Kejiranan inilah yang kita panggil alam Melayu. Tapi kejap, jangan bayangkan ia macam sebuah negara yang ada sempadan dan pasport ya. Fikirkannya macam satu taman perumahan yang besar gila, di mana semua orang kat dalamnya ada kaitan, macam bersaudara. Okey, soalan pertama untuk kita sebagai detektif Kalau ia satu kejiranan, kat mana sebenarnya lokasi dia? Ini bukan soalan senang tau. Sampai sekarang pun ahli-ahli sejarah masih lagi cuba nak selesaikan teka-teki ni. Mesti korang pun terfikir kan, macam mana kita nak tahu sempadan satu tempat yang wujud beribu-ribu tahun dulu? Yelah, bukannya ada Google Maps zaman tu. Jawapannya, kita kena rujuk kajian orang-orang pandai, iaitu para pakar. Pakar pertama kita ni seorang ahli arkeologi. Dan pendapat dia, memang luas betul. Bayangkan, alam Melayu ni katanya bermula dari Madagaskar kat tepi Afrika tu, rentas lautan sampai ke Taiwan. Besar gila kan? Tengok peta ni. Semua kawasan yang berwarna itulah alam Melayu menurut Profesor Nick Hassan. Nampak tak? Ia bukan setakat Asia Tenggara je. Jauh lebih besar. Pulau-pulau yang jauh ni semua bersambung. Macam ada satu ikatan yang sama. Okey, kita ada pendapat lain pula. Kali ini dari seorang sarjana barat namanya Alfred Russel Wallace. Peta beliau lain sikit. Dia lebih fokus kat gugusan pulau-pulau di rantau ni yang kita kenal sebagai Kepulauan Melayu. Pakar kita yang ketiga ni pula, dia seorang pakar bahasa. Jadi dia tengok dari sudut bahasa. Definisi dia lebih fokus. Dia tumpukan kat kawasan utama di Asia Tenggara ni yang memang kebanyakan orang setuju adalah sebahagian dari dunia Melayu. Okey, jadi walaupun peta diorang ni ada lain sikit-sikit kat bahagian tepi tu, semua pakar ni setuju satu benda. Poin paling penting ialah alam Melayu ni satu kawasan yang sangat besar dan orang-orang kat dalamnya saling berhubung antara satu sama lain. Baiklah, kita dah tahu kat mana Taman Perumahan Gergasi ni. Sekarang, jom kita kenal pula geng-geng popular kat situ. Keluarga-keluarga yang paling power. Maksud saya, kerajaan-kerajaan purba yang hebat. Okey, jom tengok garis masa ni. Satu benda yang best, kerajaan-kerajaan ni bukan macam lari berganti-ganti tau. Satu hilang, satu lagi muncul. Tak, ramai antara dorang ni hidup serentak. Bayangkan Campah dengan Sriwijaya ni berjiran beratus-ratus tahun lamanya. Kadang-kadang dorang kawan baik, kadang-kadang dorang bersaing sikit. Macam jiran-jiran lah, kan? Jom kenal sikit jiran-jiran kita ni. Yang pertama, Campah. Diorang ni memang berseni. Tengoklah candi-candi yang diorang bina. Cantik kan? Lokasi diorang ni kat bahagian timur kejiranan kita. Seterusnya, jom kita ke Kedah Tua. Yang ni antara yang paling senior dalam geng ni. Dan lokasinya, memang strategik betul. Sebab ia berada di laluan perdagangan utama. Ia jadi macam satu hub yang super sibuk dan penting. Yang ni mesti korang kenal. Angkor. Ibu kotanya, Angkor Wat, memang terkenal satu dunia. Ini bukti betapa power dan majunya kerajaan ni. Memang gah. Dan jangan lupakan Majapahit. Diorang ni macam super power lah dalam kejiranan ni. Empire dia besar, berpusat di Jawa dan pengaruh dia memang terasa di seluruh kepulauan. Okey, kita dah kenal dah beberapa geng power ni. Tapi kan apa sebenarnya yang buatkan diorang ni semua dikira macam satu kejiranan? Apa yang sama tentang mereka sampai kita panggil mereka serumpun macam satu keluarga? Okey, sekarang ni bahagian paling best. Cuba dengar betul-betul ya. Nombor 4. Dalam bahasa Melayu, kita sebut 4. Orang Jawa sebut papat. Di Filipina, orang Tagalog sebut apat. Bunyi lebih kurang sama kan? Jom cuba nombor 5. 5. Kan? Hebat gila. Inilah maksud serumpun. Ia adalah idea bahawa semua orang di alam Melayu ni datang dari akar yang sama. Macam satu pokok besar, kita ni dahan-dahan yang berbeza, tapi datang dari batang yang sama. Dan bukti paling kuat, bahasa tadilah. Tapi bukan setakat bahasa je tau, budaya pun lebih kurang sama. Contohnya semangat gotong royong, kan? Semua orang tolong-menolong. Lepas tu ada wayang kulit, seni mempertahankan diri silat, malah dari segi teknologi pun ada persamaan, macam kemahiran buat barang-barang dari gangsa. So, apa jadi kat kejiranan purba ni? Hilang macam tu je ke? Jawapannya tak. Ia tak hilang, ia cuma berubah rupa. Jom kita tengok macam mana warisan dia masih ada sampai hari ini.
Gambar ni tunjuk dengan jelas apa yang saya maksudkan. Sebelah sini, kita ada peninggalan dari zaman dulu. Sebelah sana pula, sebuah monumen moden. Nampak macam lain kan? Tapi sebenarnya, roh atau warisan dari kejiranan purba tu masih ada dan mengalir dalam masyarakat kita sekarang. Memanglah, kerajaan macam Funan dan Majapahit semua tu dah tak ada. Tapi jiran-jiran tu semua masih ada. Cuma sekarang kita panggil mereka negara moden. Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei. Peta alam Melayu yang lama tu sebenarnya dah jadi peta Asia Tenggara yang kita kenal sekarang. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan. Bila kita sedar yang jiran-jiran kita di negara sebelah tu bukan orang lain, tapi sebenarnya macam keluarga jauh yang kita dah lama tak jumpa. Ia ubah cara kita pandang mereka kan? Kita ni sebenarnya satu keluarga besar. Cuba fikirkan.